Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya kita punya program pukul 9.30. Jadi memang saya buka Zoom ni pukul 9 supaya mudah sikit lah orang nak masuk, tak adalah kelang kabut kan. Okey, baik. Jadi hari ni kita bersama dengan kita punya Iron Lady kita, Kak Tina. Jadi sekarang ada 16 orang kan. Jadi saya rasa macam mana? Akak nak buat macam mana? Kalau kata yang masuk dalam ni semuanya adalah ahli yang dah join, apa kata kita Nampak buat macam ada yang sesi? belum join lagi. Ada yang belum join eh? Ramai juga muka-muka baru. Oh ya. Okey, kalau ada yang belum join, bermakna kita buat preview macam yang biasa. Saya rasa akak macam ni. Mungkin akak cerita sikit pasal produk. Okay, lepas tu nanti bila masuk plan, saya masuk slide. Okey boleh? Boleh Mm-mm. Okay, kak. Baik. Ah, Macam produk ni sebenarnya kita banyak dapat ilmu produk daripada Kak Yati. Sebab Kak Yati dia selalu bawa SG Cream. Untuk detail produk macam krim kan, Kak Yati memang very very powerful. Kan? Sebab akan ada hari yang Kak Yati bawa krim saja. Okay, so Ah, akak nak masuk cerita apa plan? Okey, jadi akak cerita sikit mengenai company. Okay. Siapa orang yang bawa company ni? Bila company ni ditubuhkan? And then akak akan masuk juga produk, ketiga-tiga produk ni. Tetapi akak pergi surface saja. Tidak terlalu detail mengenai produk. Kita detailkan mengenai plan. Okay. Alright? Baik, baik. Uh, jadi macam produk kita ni senang. Syukur Alhamdulillah, super great ni. Bila kita ni antara yang awal-awal ni, kita produk pun masih tak banyak kan. Bila tak banyak tu senang nak bercerita kat orang. Okay, silakan kak. Kita start dulu terus. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang hadir pada malam ini. Tahniah kerana anda melapangkan waktu rehat anda pada malam ni untuk mendengar sedikit perkongsian daripada saya. Okey, pertama sekali saya kenalkan dulu diri saya. Bagi yang belum kenal, bagi yang dah kenal, berjumpa lagi kita. Bagi yang belum kenal, salam perkenalan daripada saya. Nama saya Tina Ozair. Okey, saya berasal daripada Alor Kedah, tetapi saya menetap di Kuala Lumpur ni dah lebih daripada 23-24 tahun. Dah lama dah. Okey. Jadi sepanjang saya menetap dekat KL ni, kan, saya start dengan suri rumah sahaja. Saya memang suri rumah. Lepas tu saya bekerja. Okey. Jadi daripada Kedah, saya banker dulu. Lepas tu saya buat insurans. Dalam masa yang sama, bila mai ke KL ni, saya memang jadi housewife. Tetapi selepas tu bila dah biasa kerja, cari duit, saya nak kerja balik. Daripada situlah saya bekerja kan. Tetapi kita tahu kos sara hidup di Kuala Lumpur ini tak mudah walaupun time tu anak baru satu, anak baru dua, tak mudah untuk kita ni nak bekerja dengan hanya bersandarkan makan gaji saja. Jadi selalu fikir apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang saya boleh buat yang mana dia tidak memerlukan kepandaian, kepakaran, dia tidak memerlukan syarat untuk kita nak berjaya. Cuba banyak benda, try and error banyak benda. Saya pernah buat insurans, saya pernah buat unit trust, saya pernah menjual produk rumah ke rumah, tetapi tak mudah. Rejection menjual ni kan, rumah ke rumah ni dia lagi hardcore berbanding dengan hari ni bila kita bawa network marketing ni, dia punya standard ataupun level dia dah tak sama dengan mana 10 tahun ataupun 15 tahun lepas. Jadi Alhamdulillah, saya dah menjadi suri rumah sepenuh masa. Sebenarnya dah lama saya jadi suri rumah sepenuh masa. Dah lebih 17 tahun pun.
Jadi sepanjang saya jadi suri rumah sepenuh masa ni, inilah kerjaya saya. Inilah kerjaya saya. Saya buat full time networking. Okay. Jadi, alright Eddie, kita boleh go through melalui slide. Alright. Jadi pengalaman saya buat networking ni sebenarnya kan memang dah banyak pengalaman. Saya start dengan traditional MLM. Okay, memang tough, susah. Saya jual penapis air, saya jual korset, saya jual dengan satu company yang ada lebih daripada 300 jenis produk dan tiap-tiap minggu akan ada ilmu ataupun training untuk produk. Hari ni produk ini, esok produk tu, lusa produk gaut, tulat produk kecing manis. Produk hari ini dia tidak sama dengan produk yang dulu. Kalau produk hari ini dia dah dimodernkan, dia dah dipatenkan. Yang mana macam SG9 kita dalam satu produk, okey, dia akan bertindak balas mengikut metabolisme dalam tubuh badan kita. Kesesuaian penerimaan dalam tubuh badan kita. Kan? Jadi, produk dulu lain. Kencing manis, satu produk. Gaut, satu produk. Darah tinggi, lain. Migraine lain. Jadi, dia tak sama. Sebab tu dulu, kalau sebut saja suplemen, orang memang lari. Sebut saja superfood, memang orang lari. Sebab apa tahu? Dia tahu dah, ya Allah, ini kalau aku beli produk, sebulan ni nak kena maintain untuk produk saja, memang kena ada 800 hingga 1,500, itu biasa. Kan? Tapi hari ni dunia dah tak sama, berbeza. Okay? Macam produk kita, Alhamdulillah, SG9 ni dia dah dimodernkan. Dia dah dimodernkan yang mana kalau kita tengok dia ada 19 jenis bahan-bahan di dalamnya dan dia ada 7 jenis stem cell. Bayangkan hebat tak hebat produk kita. Okey. Jadi kita boleh go through melalui slide, Tuan Edi. Alright. Jadi bila saya bermula dekat Supergrade ni, syukur Alhamdulillah, Supergrade ni memang salah satu platform yang pada saya dia datang dengan package. Okay, dia datang dengan package. Kenapa tak ada slide ya, kata Tuan Edi? Tak tekan ke? Tak ada Sekejap, slide. Dia dekat tak ada saya ada. slide. Ya, 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 Oh, ya. okay. Dekat saya ada, sekejap. Alright. Ada tak? Sekejap, Belum Okay. lagi, belum keluar lagi. Hmm. Ada tak, Kak? Tak ada. Nampak tak? Ada tak? Okay. Cuba Oh, next. sekejap, sekejap, Alright. Okay. Jadi saya cakap dulu sambil-sambil kita tunggu slide. Alright. Kenapa hari ni saya bermula dekat Supergrade? Okay. Kerana dekat Supergrade ni pada saya dia datang dengan package. Dia datang dengan package. Di mana kita ada selain daripada peneraju syarikat yang memang sangat berpengalaman, kita juga ada support system yang sangat-sangat kuat di samping produk yang memang hebat. Jadi bila kita ada tiga perkara ni, insya-Allah tim makin lama dia akan makin menyusul kuat. Kan? Kalau kata hari ni kita tengok banyak company dekat luar sana ada di kalangan orang yang melahirkan company itu, peneraju company itu, bukan datang daripada pengalaman. Jadi bila datang bukan daripada pengalaman, dia tak tahu rencah dekat dalam arena network marketing ni macam mana. Jadi, bila company ni diterajui oleh orang yang tepat, orang yang dah ada pengalaman lebih daripada 15 tahun buat networking, mereka tahu bagaimana cara ataupun lenggok di dalam arena ini. Begitu juga kalau kita tengok hari ini, selain daripada co-founder kita, okay, CEO kita ni dia dah 15 tahun buat networking. Co-founder kita pun dia dah ada dalam 10 tahun buat networking. Anak muda. Jadi bila kita punya CEO kita bergabung dengan co-founder kita anak muda yang memang dia hebat di dalam multimedia, dia hebat di dalam online,
offline bergabung dengan online, itu adalah kelebihan untuk kita tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa tahu? Kerana sangat membantu kita di masa hadapan apabila kita buat perniagaan. Bermakna kita tidak perlu bergantung dengan kepakaran third party. Kita tidak perlu bergantung. Jadi, dilengkapi pula dengan kehadiran kita punya CDO kita. Tuan CDO kita iaitu Tuan Eddie Idris. Sebab apa? Beliau lahir dengan pengalaman di dalam platform networking ni. Pernah bawa banyak dah company sebelum ni. Memang dah sukses company. Jadi dia tahu bila company yang baru-baru nak naik, macam mana lenggok untuk nak naikkan sesuatu company itu. Jadi pada saya, untuk company Supergrid ni, this is the right time. Kerana apa? Kerana peneraju company yang hebat, marketing plan pun hebat, produk pun memang super. Produk senang gila nak bawa. Kerana apa? Produk kita baru 3. Baru ada 3 produk. Kita tak ada pun sampai 50 produk lagi. Kita tak ada lagi sampai 200 produk, 300 produk. Tuan-tuan, tak mudah untuk kita nak bawa satu-satu company yang dah ada sampai 100 produk, 200 produk. Kira hari-hari kita duk belajar pasal produk saja bila kita nak marketkan kita punya peluang yang ada di dalam Supergrid ni. Jadi sebab tu saya kata apa, bila produk baru ni orang takkan confuse. Kerana apa? Dia tahu membezakan yang mana satu produk kita SG9, dia tahu yang mana satu SG Cream, dan dia tahu yang mana satu G Coffee. Dia tidak akan tertukar. Kalau saya dulu buat dengan company XYZ maaf saya cakap tau, sampai pencuci wanita pun ambil cuci kat muka. Tengok-tengok sejuk ya. Suami dia cakap baguslah pencuci muka ni kan. Sebab apa? Sebab dia sejuk. Rasa macam fresh kan. Sebenarnya tu pencuci wanita. Kerana apa tahu? Produk terlalu banyak sampai tak boleh nak beza dah. Produk ni untuk muka, produk ni untuk cantik, produk ni untuk dalaman, produk ni untuk bayi. Faham tak? Jadi bila kita tengok hari ni produk yang bagus akan drive company dengan marketing plan yang hebat. Itu adalah package untuk kita. Okay? So, pada malam ini kita akan sama-sama dengar dan saya pun akan sama-sama balik refresh balik untuk marketing plan. Macam mana cara kita ni nak bermula di dalam perniagaan ni dan apa yang kita boleh nampak hebat sangat berbanding dengan apa yang ada dekat luar sana. Kenapa hari ini Supergrid? Kenapa hari ini kita tak pilih company lain? Sebab apa yang ada dekat sini memang tak ada dekat company lain, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dekat Supergrid, kalau kata kita tengok dekat Supergrid ni kita ada 14 jenis bonus. Okay? Malam ni saya tak mau go through banyak mengenai company. Saya tak nak go through banyak mengenai produk. Sebab apa tahu? Company dengan produk ni, kalau kata esok tu Tuan Eddie memang akan explain lagi detail. Dia akan explain semua yang kita dah penetrate lebih daripada 37 buah negara, mana negara yang bom, mana negara yang belum, mana negara yang kita baru nak masuk. Inilah company yang kita nak buat. Sebab apa? Baru nak masuk. Kalau dah lama masuk, kita pun penat nak nyanyi. Sebab apa? Baru yang cakap super, orang dah cakap super great ke? Kan pening kita nak nyanyi. Sebab apa? Dah terlalu ramai orang tahu. Hari ni kalau kita tengok, super great ni sangat baru tuan-tuan dan perempuan. Kerana apa baru? Kerana Supergrid ni dia ditubuhkan pada tahun 2023. 2023 pada bulan 5. Jadi kalau kita ikutkan baru 2 tahun saja company. Tuan-tuan dan perempuan, company yang berusia 2 tahun ini sebenarnya di Malaysia baru berlega-lega tak sampai pun lagi 1 tahun. Ramai lagi yang belum tahu. Dekat Malaysia ni, akaun tak sampai pun lagi, 4,000 akaun tak sampai pun lagi tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan berapa ramai rakyat Malaysia yang ada hari ini di Malaysia. Jadi, kalau kata kita tak grab opportunity ni, kita memang sangat rugi. Kalau kata kita lepaskan peluang yang ada ni, kita memang sangat rugi. Dan kalau hari ni kita tak ambil tahu apa yang kita nak buat dengan hanya bergantungan kepada upline, pun kita sangat rugi. Kerana apa? Kerana kita bergantung perniagaan kita dengan upline kita. Untuk kita nak sukses hari ni tuan-tuan dan perempuan, kita mesti kena fahamkan
Lenggok dalam perniagaan ni, macam mana cara kita nak menyanyi kat orang? Bagaimana cara kita ni nak bercerita dekat orang? Kita jumpa leader, macam mana cara nak masuk angle dia? Kita jumpa cikgu, macam mana cara nak masuk? Ada pak belajar ni bonus. Perlu ke kita nak cerita pak belajar ni bonus? Tak perlu pun tuan-tuan dan perempuan. Kita ambil pemahaman hanya 6 sahaja jenis bonus, automatik lagi 8 jenis bonus, kita akan auto dapat. Tapi jika 6 bonus ni kita tak nak belajar, lagi 8, Assalamualaikum. Memang kita tak akan dapat. Kerana apa? Kerana yang 6 pun kita tak nak belajar, macam mana company nak bagi 14 kat kita? Okay? Alright, semua dah ready ke pada malam ni? Cuba komen sikit. Saya dah ready, dah ready. Kan, boleh unmute. Barulah saya rasa tak cakap macam dengan seorang-seorang. Ready, ready. Kalau tak saya rasa macam dengan seorang-seorang tak semangat rasa. Ready! Oh, semangatnya Kak Ta. Saya tak sabar nak jumpa dengan Kak Ta sebelah hari bulan ni dekat Johor. Saya nak belajar ilmu online daripada Kak Ta. Best tau. Dekat dalam super grade ni yang best dia apa dia? Ada orang pakar online. Ada yang pakar offline. Ada yang pakar pukau. Macam mana nak pukau prospek? Teknik nak pukau prospek tu macam mana? Macam tu kan? Okay. Jadi saya akan go through untuk marketing plan. Kita akan pergi hanya dengan 6 jenis bonus sahaja. Okey. Jadi, saya mulakan. Yang mana rasa nak catik, boleh catik dekat sini. Yang mana rasa macam nak rekod, memang kita dah ada rekod. Okey. Alright. Jadi hari ni, pertama saya nak bagi tahu kenapa hari ni saya memilih business network marketing. Kenapa Tina tak buat produk sendiri? Kenapa Tina tak buat insurans ke apa ke? Bukan kata tak bagus. Semua perniagaan itu bagus. Tetapi saya lebih memilih network marketing ni kerana dia tak ada syarat pun untuk kita nak percaya. Platform ni satu-satunya platform yang dia takkan tanya kita apa kita punya qualification kita. Tina ada ijazah? Tina ada degree? Tak ada. Dia tak ada tanya. Saya hanya berbekalkan SPM sahaja. Tetapi dalam industri network marketing ni, syukur Alhamdulillah, banyak pencapaian yang memang dah buat dan sangat unpredictable. Benda yang memang tak sangka boleh capai. Bayangkan saya datang KL, anak 2 pun naik motor lagi. Saya tak ada kereta, suami kerja kaki tangan kerajaan. Bukan gaji besar, time tu gaji tak sampai pun RM1,200. Memang struggle sangat hidup, tetapi kan saya percaya dengan miracle apabila kita ni ada usaha dekat situ. Jadi, saya bila nampak peluang, saya tak sombong. Contoh, bila orang nak cerita kat saya dulu mengenai perniagaan networking ni, walaupun saya tak ada pengalaman, saya cuba lapangkan dulu, kosongkan dulu cawan untuk saya ni nak dengar kenapa mereka pilih perniagaan ni. Bagaimana cikgu boleh berhenti kerja buat pendapatan RM36,000. Ada yang buat pendapatan RM100,000. Apa rahsia dia? Apa resepi dia? Saya mesti kena buang ego. Kerana apa? Selagi ada ego, selagi itulah ego akan sekat kita punya rezeki. Jadi network marketing ni yang best sangat apa dia tahu? Kita boleh bermula dengan modal yang kecil. Kita boleh pilih. Kita nak start perniagaan kita ni ikut kemampuan. Start dengan apa yang ada. Walaupun zaman saya dulu nak start berniaga, kena buat loan tuan-tuan dan perempuan. Tapi bagus super grade ni apa dia? Kita nak start serendah-rendah modal pun ada. Modal kecil, risiko tak ada. Untung besar. Kedai tak ada pun tak apa. Overhead tak perlu ada. No income, boleh buat infinity income. Kan? Pekerja tak perlu nak fikir. Apa lagi kita nak? Office company yang sediakan. Hari ni saya buat Zoom pun. Saya buat kat office. Saya nak pakai office. Nak pakai masa bila pun kita boleh pakai. Bagus tak bagus super grade ni?
Sebab apa? Nak buat kat rumah banyak tetamu. Saya datang main buat kat office. Jadi network marketing ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya pilihan kita untuk kita bermula. Kerana kita boleh start dengan modal kecil, kita boleh buat untung besar, risiko tak ada, masa sendiri, tak ada tekanan, tak perlu ada kedai, tak perlu ada overhead. Kita boleh buat bila-bila masa nak balik kampung. Berapa lama pun kita boleh buat. Kerana apa? Perniagaan kita ni dia tak ada border. Mana-mana nak buat boleh. Mana-mana kita nak buat pun boleh. Jadi kalau kata kita tengok, dalam network marketing ni, bagi orang yang ambil, faham, katam dan hadam, confirm dia akan sukses. Sebab tu hari ni tak heran kenapa kita ambil contoh Kak Ta, walaupun dia bermula, Cik Ta, dia bermula dengan jalan kaki. Hari ni dia boleh ada rumah, dia boleh ada kereta, dia boleh beli motor, dia boleh beli apa pun. Kerana apa tahu? Kerana dia yang nak berubah. Sebab tu hari ni kita nak berubah diri kita sendiri. Kita boleh pilih, kita nak active income ke? Ataupun kita ni nak jadi user ke? Tapi kalau nak jadi user sampai bila? Kalau hari ni kita boleh dapat produk free, buat apa kita nak bayar? Hari ni makan yang paling syok, makan free tau. Sama juga dengan produk. Kalau hari ni kita boleh dapat produk free, kenapa hari ni kita nak berbayar? Jadi macam mana kita nak dapat produk free? Macam mana kita nak boleh bagi sampel tu, ibarat sampel tu free ya kat orang. Jadi kita buatlah bisnes. Macam mana cara kita nak bermula dalam perniagaan ni? Okey. Package keahlian. Package keahlian dalam perniagaan ni, standard daripada company, kita boleh start daripada package startup, iaitu RM180 paling murah sehingga RM356. PV bersyarat 45 sehingga 89 PV. Okey. Dia ibarat package ni, label apa yang kita pilih untuk kita nak hit kita punya bonus. Kalau kita pilih package yang kecil, bonus yang kita dapat pun kecil lah sikit. Padanlah dengan package yang kita join. Dia tak boleh kita masuk package kecil, kita nak dapat infinity income, tak boleh. Kerana apa? Siapa pula nanti yang nak join package yang besar? Kan? Jadi nilai trust company, dia ada berapa? Dia ada 3. Company kena win, kita ahli kena win, dan user pun kena win. Jadi plan ni buat memang cukup cantik. Draft plan ni kita bukan ambil third party buat, bukan. Tetapi CEO kita sendiri yang dia draft, dia sendiri yang lukis plan ni. Alright. Jadi, untuk startup ni, dia ibarat apa tahu? Kita berniaga burger tepi jalan. Contoh. Ini contoh. Cara untung ni pun lebih kurang macam tu. Tapi jangan kita tak tahu, ada orang berniaga burger yang untung dia besar. Sebab apa? Cara kerja dia hardcore. Sama juga dekat sini. Ada orang dia start dengan package kecil je, tapi dia boleh dapat income hardcore, dia boleh upgrade sendiri daripada bonus dia. Sebab apa? Cara kerja dia mengganas. Dia macam tu. Okey. Package yang kedua adalah package basic. Package basic ni kita start dengan RM360 iaitu 2 produk. Kalau startup tadi satu produk saja. Sama ada kita ambil SG9 ataupun kita ambil SG Cream. Kan? Kopi boleh ambil tak dalam package? Dalam package tak ada kopi. Kopi kita nak dekat shopping mall. Okay? Alright. Untuk package basic ni, kita boleh pilih sama ada kita nak 2 SG9 ataupun kita nak 2 krim ataupun kita nak 1 SG9, 1 krim, kita boleh pilih. Kerana apa? Kerana company bagus. Dia bagi kita pilihan kelonggaran untuk kita sendiri decide nak berapa produk yang kita nak. Janji PV kita lebih 90 PV dan tidak melebihi 449 PV. Jadi kita akan berada di title basic. Basic ni kalau berniaga burger ibarat macam kan kita berniaga burger, kita tumpang kedai orang. Kita tumpang kedai orang. Tumpang kan, duduk depan kedai orang kan. Jadi ada kios-kios ke, dia macam tu. Alright? Okay. The next adalah package master. Okay. Untuk package master ni, package yang ketiga paling besar.
kita boleh start dengan RM1,800. Kalau tadi 360 hingga 1,796, alang-alang tambah lagi RM4, cukupkan 1,800, ambillah package master. Sehingga RM3,596 bersamaan 450 PV sehingga 899 PV. Kita akan duduk dekat title master. Master ni apabila kita start dia, bonus dia pun dia akan increase. Sebab apa tahu? Package yang kita start pun dia mahal sikit, bonus pun dia akan bagi lagi banyak. Dia macam tu. Okay? Jadi untuk package master ni juga sama. Produk atas kita nak cream berapa, kita boleh pilih. Kita nak SG9 berapa, boleh. Kita nak ambil semua cream pun boleh, semua SG9 pun boleh. Tetapi selalunya kami akan suggest kepada member baru untuk ambil produk tu bagi balance. Sebab apa tahu? Sebab SG9 memerlukan SG Cream, SG Cream memerlukan SG9. Depa ni ibarat pasangan berkahwin. Bila pasangan berkahwin tu dia kena pair. Dia macam dengan income pairing, dia kena pair. Ada cream, tak ada SG9, dia rasa macam tak kena badan ni. Kalau ada SG9, tak ada cream, macam tak betul lah. Dia rasa macam tu. Macam tak best lah. Dia rasa macam tu. Sebab kita kena faham SG9 ni dia untuk dalaman. SG Cream dia memang kita apply untuk luaran. Tetapi dengan dia punya teknik, dengan dia punya power, okay, dia boleh menyerap. Kuasa serapan dia tu memang akan meresap ke bawah lapisan kulit kita kerana teknologi yang ada, iaitu teknologi nanocapsulation. Alright? Jadi, untuk package yang paling besar adalah package premier. Package premier ni berapa, Tina? Nilai dia RM3,600 ke atas bersamaan dengan 900 PV. Kita dah entitled jadi premier. Premier ni ibarat macam kalau kita berniaga burger ni, kita ni franchise kepada KFC, McDonald, My Baik. Kan, contoh kan, nama-nama besar yang franchise yang besar, Burger King, saya bagi contoh. Okey, jadi cara keuntungan dia pun memang besar. Nampak pula kat tempat lain. Sebab apa? Dia punya regular customer ke apa ke, banyak kan. Jadi dia punya bonus dia, 14 jenis bonus tu dia sapu bersih sehingga menjilat lantai. Dahsyat tak dahsyat? Okay, alright. Jadi, Tina, if let's say saya ambil package startup, basic ataupun master, bolehkah saya ni nak upgrade? Kita boleh upgrade account, don't worry. Company tidak kejam. Company ni dia memang sangat berhati mulia. Kerana apa? Dia bagi kat kita masa 60 hari untuk kita ni upgrade package kita. Kalau kata contoh hari ni, kita berada dekat package startup, kita upgrade pergi basic, dia tambah hari. Daripada basic pergi upgrade master, dia akan tambah kat kita harian. Jadi dekat sini selepas 60 hari, apa jadi Tina? Contoh orang tu ambil master nak pergi kepada package premier, company akan bagi kita harian 60 hari dan dekat kita punya sistem back office kita akan nampak. Okey, masa dia akan berjalan. Jadi untuk harian tu bila kita tambah dalam tempoh 60 hari, kita hanya bayar baki sahaja dan kita akan dapat baki produk. Katalah sebelum tu kita dah ambil 5 produk, untuk mencukupkan kita package premier, kita kena ada lagi 10 produk atau 9 produk. Bermakna kita hanya ambil baki sahaja kerana kita pun bayar baki sahaja. Okey? Dia macam tu. Jadi, bila kita bayar baki, dalam masa 60 hari, automatik kita akan auto upgrade pergi kepada premier. Dan if let's say selepas 60 hari, apa jadi? Selepas 60 hari, kita kena bayar full tuan-tuan dan puan. Kita kena bayar full. Katalah orang tu masuk package 180. And then dia hari ke-62 baru dia nak upgrade pergi kepada package premier. Boleh tak? Boleh. Tapi dia kena bayar RM3,600. Dia tidak boleh bayar RM3,480. Tak boleh. Okay? Alright, clear Alright, next. Okay. Produk yang kita ada ni, kita ada 3 produk ni ya tuan-tuan dan puan-puan. Senang nak bawa. Ini
Kalau produk ada beratus produk, jangan kata saya yang tengok botol-botol itu pening. Dengan saya pun pening, lama-lama saya pun migraine. Sebab apa? Terlalu banyak produk. Sampai produk ni tertukar-tukar produk. Lelas sekali, anak minum ubat kuat, mak pula minum susu kanak-kanak. Sebab apa tau? Terlalu banyak produk. Koko sampai berapa jenis koko, kopi sampai berapa jenis kopi. Oh, pening. Dekat Supergrade senang tuan-tuan dan perempuan. Krim takkan tertukarnya dengan SG9 sebab krim tu buka-buka memang dia krim. SG9 itu memang dah serbuk. Koyak-koyak masuk bawah lidah. Nampak tak? Senang. Jadi kalau kita tengok kat sini berapa harga retail dia? Harga retail untuk krim contoh. Kita beli RM200, kita jual RM220. Untung RM20. Lambat kaya tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu dalam network marketing ni, kita jangan jual produk untung RM20. Tapi kalau kata orang tu kita register dia membership, boleh dapat 100 lebih. Jadi tanyalah diri, kalau jual produk satu dapat RM20. Kalau kata kita ni cerita kat orang, hang ambil 2 produk, dia boleh dapat bonus sampai 100 lebih. Yang mana yang kita nak? Kan? Kita nak lah 2, kita tak mau lah 1. Rugi. Nampak tak? Kalau kita jual satu, dapat untung RM20. Kalau kata hari ni, hang belilah 2 kat sini, hang register sebagai membership. Kalau satu pun boleh register membership. Nanti dia beli pun dia akan dapat harga membership. Mana dia nak? Okay? Jadi jangan educate untuk kita menjual produk. Menjual produk dalam network marketing memang tak kaya. Itu Sifu saya ajak saya dulu. Kan? Orang nak, kita register member. Orang nak, kita register member. Dengan produk yang bagus, dia akan repeat order. Don't worry. Kerana apa? Produk kita bercakap. Bila produk cakap ni, pitang mana apa orang dia sembang, sama saja dia punya lenggok dia. Kan? Jadi kita tengok produk yang kedua SG9. SG9 kita ni, tuan-tuan dan perempuan, memang TikTok. SG Cream nak dengar TikTok ke tak TikTok? Masuklah kelas Kak Yati kita, Puan Yati kita. Dia punya cerita SG Cream memang menitik air mata. Memang ni, ayat liok ni menitik-nitik. Air mata ni keluar. Sebab apa tahu? Ya Allah, dahsyatnya. Sebab apa? Sebab teknologi produk. Ginseng saja 300 tahun. Sebelum nak buat SG Cream ni, dia punya dahsyat dia punya teknologi dia. Jadi SG9 ni pula, kita fahamkan apa dia? Dia makanan dalaman. Dia adalah food supplement untuk kita. Badan kita memerlukan tak makanan tambahan? Memerlukan tuan-tuan dan perempuan. Bukan makin lama makin muda. Kalau makin lama makin muda, pening pala. Tapi kan, bila kita ada makanan tambahan, dia boleh support sistem tubuh badan kita. Metabolism dalam badan tak bagus, perut tak sihat. Pakai SG9 insyaAllah dia lawas cantik. Makan SG9 sakit lutut kurang, bergabung dengan krim. Produk memang bercakap, tak bimbang. Berapa harga SG9 ni? Harga SG9 RM180. Kalau kita jual harga RM200, untung RM20. Tapi kalau saya cakap apa? Saya belilah, kalau beli mahal RM20, baik hang jadi member RM180. Nanti hang repeat order nanti, hang boleh repeat dekat situ saja harga yang sama RM180. Nampak tak? Sebab apa? Sistem membantu kita walaupun orang beli sikit-sikit, lama, cepat dengan lambat dia akan jadi premier. Nampak tak? Okay, next produk kita apa dia? Coffee. G Coffee. Minum grade kopi ni insyaAllah tak tempuh kopi lain. Sebab apa? Dia punya lemak-lemak dia tu, dia punya lemak-lemak pahit sedap dia tu, aroma dia tu tak dapat kat lain. Benda fakta tak? Fakta. Saya coffee lover, tapi tak semua kopi saya boleh minum. Kenapa? Sebab salah kopi saya minum, saya sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, grade kopi ni saya minum, tidur pun boleh. Tak sakit kepala, bau dia pun sedap. Sebab tu saya, bila orang main rumah saya akan bancuh G Coffee. Tak ada lagi dah TO ke, tak ada lagi dah ayat lain. Kenapa tahu? Sebab kita ada G Coffee. Hari ni kalau kita tak angkat produk-produk kita, siapa yang nak angkat produk-produk kita? Ada orang tanya saya, kenapa Supergrade tak masuk dalam TV ya? Saya kata, pernah tak nampak company XYZ yang buat network marketing masuk dalam TV promote produk dia? Tak pernah.
Sebab tu hari ni network marketing dia bayar kat kita bonus tinggi. Kenapa bayar bonus tinggi kat kita? Kerana kita lah yang bercakap bagi tahu kat orang. Kita lah yang iklankan produk. Kita lah iklan yang bergerak, yang bercerita dekat orang mengenai kelebihan produk-produk yang ada di syarikat kita. Daripada syarikat nak bayar dekat TV, lebih baik dia bayar kat kita. Sebab tu orang yang buat networking ni bonus dia besar. Bonus tak ciput. Bonus dia sampai menjilat lantai. Kerana apa? Kerana segala bonus-bonus yang dia nak pergi bayar kat surat khabar ke, dia nak bayar dekat TV ke, dia nak pergi bayar kat sana sini ke, dia bagi dekat kita as a distributor ni. Okay? Alright, next. Okay. Bonus sponsor. Ini adalah bonus tajaan. Kadang-kadang orang tanya pula, bonus sponsor ni bonus apa? Bonus sponsor ni bonus tajaan. Bonus tajaan kita akan dapat bermula daripada 15% sehingga 30%. Tanya diri kita sendiri. Hari ni kalau kita boleh dapat bonus sehingga 30%, buat apa kita nak dapat bonus 15%? Rugi ke rugi kita? Sangat-sangat rugi. Sebab apa? Modal dalam perniagaan ni tuan-tuan dan puan-puan sekali saja seumur hidup. Kalau kita keluar 3,600 tu, sekali ni ya 3,600. Tak ada lagi dah, lagi 2 bulan ke bulan depan ke nak keluar 3,600 lagi 3 bulan ke bersyarat kena pula keluar lagi 3,600 lagi 8 bulan nak keluar lagi. Tak ada. Modal kita sekali seumur hidup, kita dapat produk tu lah kita nak bawa, nak tunjuk ke orang, dan bila orang nak purchase produk tu lah kita advance bagi dulu dengan invoice yang mereka bagi kat kita, kita boleh claim balik kat HQ dan produk kita tidak akan expired tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu orang yang nampak perniagaan ni adalah satu perniagaan yang besar peluang untuk dia, dia akan buat family plan. Dia tidak akan buka hanya untuk dia saja. Tanya Kak Yati, tanya Abang Sani, tanya Cik Ta. Mesti akan buka paling minimum family plan. Sebab apa? Produk tak cukup kat tangan. Sama dengan saya produk tak cukup kat tangan. Kalau sampai hari ni orang tanya saya produk ada tak kat tangan? Produk untuk kita ni nak test kat orang pun semua ada. Nak bagi free sebotol, nak bagi free satu kotak, satu kopi, satu kotak ginai, sorry memang tak ada. Sebab apa? Produk tu sangat bernilai untuk saya. Jadi untuk bonus sponsor ni, kita boleh dapat besar, kita jangan ambil yang kecil. Okey? Jadi boleh dapat yang besar, jangan ambil yang kecil. Okey, berapa yang kita boleh dapat apabila kita start dengan akaun kecil? Startup. Kita startup, kita taja orang package startup, kita hanya dapat 15% sahaja. Kita taja basic pun 15%, tajalah master pun 15%, taja package premier pun 15%. Sedih tak? Sedih lah. Sebab apa tahu? Sebab kita boleh dapat package besar tetapi sebab kita package kecil, kita dapatlah bonus tu bonus kecil. Rugi. By right boleh dapat 30%, kita rugi 15%. Separuh kita rugi. Jadi, bila kita startup, siapa pun yang kita taja, contoh, saya baru join. Saya bawa lah upline saya ni, tolong pergi bercerita dekat sepupu saya. Sepupu saya masuk package premier. Saya hanya dapat daripada RM3,600 tu kali dengan 15% saja. Dia tidak akan kali dengan 30%. Sebab apa? Saya startup. Saya rugi. If let's say saya basic, apa jadi? Kalau kata saya basic, saya taja orang package startup ataupun package yang sama dengan saya basic, saya akan dapat 30% bonus. Cik Ta, tolong mute. Tapi kalau kata saya basic taja orang package master ataupun taja orang package premier, saya hanya dapat 20% sahaja, saya akan rugi 10%. Rugi tak? Tetap rugi tuan-tuan dan perempuan. 10% tu boleh beli barang dapur. Kalau kata saya pakai master pula, saya pakai RM1,800 ya masuk. Saya tak masuk pakai RM3,600. Saya taja orang pakai startup, saya taja pakai basic ataupun saya taja orang yang pakai sama dengan saya master, saya akan dapat 30%. Tapi if let's say saya pergi taja orang masuk pakai premier,
saya dapat 25% sahaja, saya akan rugi lagi 5%. Okey? Dan last sekali, package premier. Untuk package premier ni, saya tajalah package apa pun, bonus saya 30%. Sapu bersih sampai jilat lantai. Saya tak ada tinggal sikit pun dekat company. Ada orang tanya, bonus sponsor ni kalau saya dapat 15%, lagi 15% naik kat upline ke? Tak adanya naik kat upline. Naik kat upline boleh kau team, naik dekat company tak boleh nak buat apa. Jadi bonus sponsor ni dia akan terus direct dengan company yang mana lebihan. Kalau kata kita package kecil. Kalau kita package premier, Alhamdulillah. 30% tu milik kita, bukan milik orang lain, tuan-tuan dan perempuan. Okay, next. Alright, ini adalah pengiraan untuk bonus sponsor. Bonus sponsor ni, bagusnya company Supergrid ni, dia dah buat kira siap-siap. Jadi kita boleh tengok, kita boleh selok, kita boleh baca saja. Tapi untuk malam ni, saya tak perlu nak cerita detail startup, taja startup dapat berapa. Startup taja basic dapat berapa. Sebab apa? Benda ni ada dekat dalam slide. Benda ni ada dekat dalam slide. Tetapi yang bagusnya company kita ni, dia bagi siap contoh pengiraan sekiranya kita master taja orang package basic, berapa yang kita dapat. Dia kira siap untuk kita. Bagus tak Supergrid, tuan-tuan dan perempuan? Company lain tak pernah ada tau. Tolong buat pengiraan. Hang kira lah sendiri. Ambil calculator, kita kena kira sendiri. Tapi Supergrid, dia tolong kira on behalf kita. Sangat-sangat bagus. Alright? Okay. So, untuk sponsor bonus ni, pengiraan ni nanti boleh tengok sendiri. Okay, tuan-tuan? Alright. Next, bonus yang ketiga. Bonus upgrade. Hak ni kita dapat 15% hingga 30% lagi. Bonus upgrade ni tuan-tuan, kita kena faham. Bukan semua orang start dengan package premier terus dah. Ada orang start dengan startup. Dia tak ada modal besar. Tapi kan yang bagusnya orang startup ni, dia buat, ada yang modal dia top up, ambil basic. Ada modal lagi, dia bayar baki untuk master pula. Jadi, berapa kali dia upgrade account dia pun, walaupun dia start daripada startup, kita yang sebagai penaja ni tetap akan dapat bonus yang dia upgrade tu daripada pihak syarikat. Syarikat tak tamak, tuan-tuan dan perempuan. Kita ni ya tamak ke tak tamak. Kalau kita tamak dalam berniaga, ambillah package premier. Kalau tak tamak, mulalah dengan startup, kan? Jadi tanya pada diri, tepuk dada, tanya iman yang mana kita nak. Kalau kita ni boleh duk tahan ambil startup, ambil. Tapi kalau macam dengan saya tak tahan. Saya nak family plan terus. Sebab tu saya start pun dengan family plan. Alright? Okay. Premier anda. Saya bagi contoh. Saya hari ni adalah package premier. Bila saya package premier, bawah saya ni ada 2 generasi yang memang ambil package kecil. Jadi, yang mana mereka key in? Mereka boleh key in tak? Mereka boleh key in macam biasa. Nak key in, nak hantar link, semua tak ada masalah. Boleh ya buat macam biasa. Tapi bonus key in tu, automatik akan naik kat saya yang package premier ni. Untung tak? Memang untung sangat-sangat. Sebab tu saya kata orang yang nak buat berniaga, startlah dengan package premier. Sebab apa? Awal-awal buat kerja pun dia punya shock lain macam. Sebelum ni raya lain macam kan? Ini shock dia lain macam kat Supergrid. Bonus key in yang kita dapat ni khas untuk ahli premier saja. Berapa yang kita dapat ni tuan-tuan dan perempuan? Bayangkan
Saya premier, saya key in orang masuk package startup, saya dapat RM4.50 tau. Lepas roti canai, breakfast satu dengan lepas Milo tarik kau satu, teh tarik kau satu, sarapan pagi lepas tau. Key in tak sampai pun 2 minit, tuan-tuan dan puan. Kalau kata saya key in package basic pula, saya dapat RM9 boleh makan nasi. Tengah hari, ayat suam kau, teo kau, insyaAllah lepas. Hak mana ambil ikan-ikan tongkoi, sambal ikan tongkoi, buh sayur sikit, ambil teo, insyaAllah RM9 kat Gombok ada lagi, tuan-tuan. Boleh makan lagi. Kalau kita key in package master, hak ni bolehlah pergi beli udang ke, sotong ke, ikan pelaling ke, telur ke, boleh dapat lah 3 papan. Pasal apa? Sekali kita key in package master dapat RM45, tuan-tuan dan perempuan. Saya premier key in package master RM45. Zas masuk dekat akaun lo tu bonus masuk. Tak ada tangguh esok, tak ada tangguh lusa, tak ada pun nak kata hujung bulan baru boleh cuci gaji. No. Key in naik bonus lala tu, tuan-tuan dan perempuan. Syok tak syok? Kita pergi kerja pun bonus dapat ujung gaji dapat ujung bulan tau. Ini buat kerja tak dan pun. Penat pun tak dan. Ketiak tak dan peluh dah dapat dah bonus. Dahsyat tak dahsyat. Okey. Premier key in premier. Premier key in premier, beras pun lepas, minyak lepas, sotong udang ikan boleh beli, telur pun lepas insyaAllah. RM90. RM90 insyaAllah. Sebab apa? Sebab apa company bagi kat kita? Sebab kalau semua kerja key in, mai bagi dekat HQ, dekat admin, memang admin pakai tak boleh buat kerja lain dah. Dia kerja key in saja. Kerana perniagaan kita ni worldwide. Satu dunia key in, tuan-tuan dan perempuan. Jadi yang mana buat kerja, yang mana key in, dialah yang dapat. Macam tu. Jadi Alhamdulillah, bagi orang yang package premier, tahniah. Kalau orang yang mana master dan ke bawah, cepat-cepatlah fight untuk package premier. Sebab apa? Sebab sekarang ni di samping kita ada promo, kita juga boleh menikmati bonus untuk key ini. Okay? Alright. Next. Tuan Eddie. Okay. Bonus yang kelima. Bonus placement. Bonus ni ibarat bonus pencen. Yang tiba-tiba dapat. Dekat super grade ni sangat banyak bonus yang tiba-tiba masuk. Tiba-tiba dapat bonus. Banyak bonus yang tiba-tiba terdapat. Dia macam tu. Kadang-kadang bukan kita dapat sebab kita hebat pun tak. Tapi sebab apa orang bawah kita hebat. Ada orang saya jumpa banyak dalam network marketing. Dia bercakap, nyanyi, bunyi pun tak. Bercakap pun suruh cakap kat depan, pegang mic, bunyi tak keluar. Tapi bawah dia panglima perang hebat-hebat. Nampak tak? Panglima perang dia hebat, automatik dia pun jadi hebat. Sebab apa? Ada income yang hebat. Bonus placement ni tuan-tuan dan perempuan, bonus yang memang bonus di luar jangkaan. Kita akan dapat tetapi hanya package premier sahaja diberi kelebihan. Package lain tak layak. Nampak tak? Macam mana company ni dia angkat orang package premier. Sebab apa? Company nampak orang premier ni betul-betul nak buat. Tapi tak semestinya orang yang start package kecil tak buat. Tak. Kan? Bagus company apa dia? Dia bagi peluang untuk orang mula berniaga walaupun package kecil. Tapi orang yang start dengan premier ni banyaklah kelebihan dia. Okey, macam mana bonus placement ni dibayar? Contoh anda ada upline. Upline package premier, anda masuk pun package premier. Tuan-tuan dan perempuan masuk pun package premier. Bila dah masuk package premier, nak jadi cerita, saya ni ataupun upline anda sendiri, taja orang package premier, campur di bawah kaki anda. Kerana dalam perniagaan ni kena faham, kita hanya ada left dengan right sahaja. Ada E dengan B saja. CD kalau masuk kat mana? Dia tetap berada di bawah placement A ataupun berada di bawah placement B.
Direct sponsor tetap induk dia, tetapi placement dia jatuh ke bawah. Sebab tu dalam perniagaan ni, kita lambat seminit, orang lain cepat sesaat. Kita boleh jadi upline, kita boleh jadi downline. Kita lambat bertindak, ke bawah lah kita. Kita cepat bertindak, duduk atas-atas lah kita. Untung tak untung. Jadi, untuk bonus placement ni, kita dibayar secara berbeza. Contoh, kalau orang masuk package basic, dibayar lain. Master lain. Premier lain. Level pun dia ada 3 tahap level dia yang dibayar secara lain. Contoh, level pertama hingga level kelima. Untuk package basic, kita dibayar 90 sen apabila berlaku placement di bawah jaringan kita. Sekiranya orang tu masuk package master, kita dibayar RM4.50. Kalau orang masuk package premier, RM9 tuan-tuan kita dapat. Bonus yang tiba-tiba terdapat. Ini luar biasa dan tak ada dekat company lain. Tak semua company lain ada. Saya dalam banyak-banyak company P, hanya ada 2 company saja yang ada bonus ni. Tetapi company super great dia bagi lagi besar daripada company yang ada sebelum ni. Bagus tak bagus? Alright. Level ke-6 hingga level ke-10 dia bagi kurang sikit kat kita. Okey, kalau kata kita tengok kalau orang masuk dah level ke-6 sampai ke-10 dah dia bagilah kurang sikit. Kalau level ke-15 hingga level ke-11 sampai level ke-15 dia bagi lagi kurang kat kita. Tapi okey lah, at least dia bagi daripada langsung tak ada. Company kalau tak bagi pun no issue pun. Sebab apa? Company boleh naik dekat dia. Tapi company bagus, dia bagi dekat kita. Jadi dibayar sehingga berapa level? Daripada level yang pertama sampai level yang ke-15. Untuk orang yang masuk package premier ni, dia akan dapat kelebihan untuk bonus placement ni. Okey? Jadi kalau kita tengok purata, potensi pendapatan yang kita boleh dapat, kalau kata berlaku cantik hierarki kita, 78,000 tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kata contohlah saya ambil tak berlaku 78,000, berlaku 10% pun 7,800. Okey tak okey? Okey lah. Sebab apa? Orang masuk package baru 3,600. Tapi dia boleh dapat 7,800 daripada berdasarkan bonus placement ni. Tetapi hanya sekali dapat. Okey, dia bukannya orang tu masuk premier bulan ni, bulan depan pun dapat lagi daripada orang yang sama, dapat lagi daripada orang sama, tak. Orang tu masuk 3,600, baru kita masuk 3,600, sekali dapat. Tapi total accumulated, kalau 10% dapat 7,800, not bad apa. Kan? Kalau dapat 50% daripada jumlah 78,000, bayangkan 39,000, hampir 40,000 tuan-tuan boleh dapat. Bonus tercampak, terpelanting daripada syarikat dekat kita untuk placement. Okey? Jadi bonus ni memang hanya untuk premier saja, package lain tidak layak. Alright? Dan dia ada syarat-syarat kelayakan dia. Dengan syarat akaun kita pun mestilah kena aktif dan kita buat penajaan dalam masa 6 bulan tu adalah kita buat penajaan 900 PV. Kan? Alright. So next, kita boleh tengok bonus yang lain. Okey, untuk bonus develop ni, senang cerita bonus untuk pairing. Pairing ni apa dia? Ada kaki A, ada kaki B, kahwin. Okey, dia kahwin. Alright, kalau kita tengok, kita ada upline. Okey, contoh-contoh. Ini adalah saya. Okey, yang atas tu adalah saya. Saya ada kaki A, saya ada kaki B. Apabila saya ada new distributor yang saya ni memang nak register dia, saya akan campur dia sama ada di bawah kaki A saya ataupun di bawah kaki B saya. Alright? Jadi katalah kita tengok dekat sini, seperti mana dalam gambaran ni, kita tengok. Team A, katalah dia ada 900 PV. Team B ni kaki kecil, saya bagi contoh, dia ada 300 PV. Jadi, company akan bayar kita berdasarkan 300 PV ni. Okey?
Jadi berdasarkan 300 PB ini, makanya 900 PB tolak dengan 300 PB, baki lagi 600 PB itu dia tidak akan lupus, dia tidak akan hangus, dia akan dibawa ke depan. Jangan bimbang. Alright? Tetapi untuk bonus pairing ni kita kena faham. Untuk package startup, cara dapat dia lain. Dia hanya dapat 15% sahaja daripada yang ditetapkan oleh syarikat. Okey, jadi kalau kata kita tengok pairing yang kita dapat ni untuk startup, dia tidak akan sama dengan orang yang masuk package basic, master ataupun premier. Kalau kata basic, dia boleh dapat pay yang pertama RM54. Tetapi untuk startup dia boleh dapat RM54 tak? Dia takkan boleh dapat RM54. Dia hanya dapat separuh saja daripada jumlah itu. Okey, dia akan dapat separuh saja daripada jumlah itu. Okey, saya bagi contoh. Katalah orang masuk package basic. Dia taja orang yang pertama masuk 380. Okey, dia akan dapat pay yang pertama RM54. Pay yang kedua, ada pula orang kedua masuk package basic. Berapa yang dia dapat? Dia akan dapat RM54 ke Tina? Tidak. Dia akan dapat RM13.50 sahaja. Berapa income yang dia boleh buat dekat sini? Dekat sini dia boleh buat income tidaklah sebesar mana master ataupun premier, kerana satu bulan dia hanya boleh buat dalam 11,000 sahaja. Tapi kalau kita tengok master, master boleh buat besar, master boleh buat sampai 67,500. Macam mana pula dibayar? Sebab pengiraan berdasarkan bonus yang memang company dah tetapkan kepada kita. Pay yang pertama, dia ada pecahan dia. Berapa pay yang orang boleh dapat? Okey, dia akan dapat berapa pay yang pertama. Pay yang kedua daripada start pay yang keberapa sehingga maksimum pay yang keberapa dibayar RM18. Contoh kalau kita tengok dekat dalam slide bonus ni, kita boleh nampak dengan sangat jelas. Okey, jadi kalau kata kita tengok dekat situ, untuk bonus yang paling besar, saya cerita premier senang. Okey, premier untuk pemahaman semua. Satu premier equal dia ada 10 pairing. Satu premier ada 10 pairing. Master, satu master ada 5 pair. Kalau basic, satu pair. Okey, untuk premier 10 pairing, yang pertama, company akan bagi dekat kita RM54. Bermakna, satu premier orang join 900 PV bahagi dengan 90, kita akan dapat 10 pair. 10 pair tu dikalikan dengan 54, kita akan dapat RM540. Itu adalah pair pertama yang kita dapat daripada syarikat. Okey, katalah pair yang ke-11 sampai pair yang ke-20. Berapa pula yang kita dapat? Start daripada pay yang ke-11 sampai pay yang ke-berapa ribu pay pun untuk package premier ni, company bayar dekat kita RM27. Saya bagi contoh, katalah hari tu bonus anda, pairing anda ada 20 pair. Sebab apa? Yang masuk di bawah hierarki anda ada 2 premier. Premier yang pertama akan dibayar RM540. Premier yang kedua akan dibayar RM270 untuk bonus pairing ni. Okey. Sebab apa? Satu pair selepas tu dibayar kepada kita RM27. Maksud dia kat sini simple. Masuk saja pair yang ke-11, automatik company bayar kat kita 7.5% daripada jumlah pairing. Bermaksud kita dapat RM27 sahaja, sehinggalah menjilat lantai berapa banyak pairing yang keluar, unit yang keluar di bawah hierarki anda, itulah yang kita dapat. Kalau kata contoh, ada 20 pair, 540 campur dengan 270, bermakna kita punya pair tu campurlah dua-dua tu, 540 campur dengan 270, 820 RM820. Itulah pairing yang anda dapat, tidak masuk bonus key in, tidak masuk bonus sponsor, tidak masuk lagi dengan bonus placement yang diberi oleh company kepada kita.
untuk pairing ni. Pairing ni dia sebenarnya dia lagi seronok apabila buat calculation macam mana orang datang MYB hari tu. Hari Sabtu lepas, Master Your Business, kita buat macam mana brother Joe kita, Abang Joe Bag kita, dia buat pengiraan, dia lagi nampak bagaimana pengiraan kaki kecil itu dikira dan dibayar oleh syarikat dan bagaimana carry forward itu dibawa oleh company. Kan? Jadi, bagi yang kurang jelas, anda boleh rujuk balik nanti dengan orang yang bawa anda pada malam ini. Okey? Alright. Ini adalah bonus yang keenam. Jadi, saya rasa cukup bonus yang keenam ni saya cerita. Okey, untuk bonus yang lain tu kita review saja. Bos Eddie. Okey, hak ni simulasi untuk dua bawa dua. Benda boleh happen tak? Sangat boleh happen. Okey. Bonus leadership. Dahsyat gila bonus ni. Anda boleh makan untuk premier 5 level ke bawah daripada income matching pairing. Start daripada 3%, orang yang basic boleh makan 2 level, orang yang master boleh makan 3 level, orang yang premier boleh makan sampai 5 level dan sehingga 15% ke bawah. Bayangkan kan, kalau kita buat banyak tajaan, banyak network kita hidup, lagi besarlah bonus leadership yang kita akan dapat daripada pihak syarikat. Tuan-tuan dan perempuan, bonus leadership ni bukan diambil daripada bonus downline ataupun bonus kita. Tidak. Bonus ini diberi khas daripada company kepada kita. Simple saya tunjuk. Orang masuk package premier, dia boleh dapat 5 level ke bawah. Okey, katalah level pertama dia buat income hari tu, contoh buat income hari tu RM10,000. Bagi sedap sikit kan, RM10,000 ataupun RM1,000 lah buat income. RM1,000 punya income kali dengan 5%. Income tu datang daripada pairing. Kali dengan 5% bermakna kita akan dapat bonus terpelanting daripada company RM50, tuan-tuan dan perempuan. Downline dapat bonus matching pairing RM1,000. Kita pun dapat ke. Company bayar kat kita lagi RM50. Memang best. Lagi banyak sponsor, lagi gila bonus untuk leadership ni. Okay? Okay, next. Next ni saya pun pergi macam tu je lah. Okay, ni potensi pendapatan dia. Tuan-tuan boleh tengok. Oh, bonus maintenance dia memang rare dekat sini. Kalau company lain ni, bonus maintenance ni dia bagi dekat bonus yang pertama ya. Dia bagi dekat duit dia. Yang total 35% tu. Tabung pelancongan ke, tabung kereta ke, tabung rumah ke, Assalamualaikum. Dapat bonus kat sini, hampa pi lah beli sendiri. Tapi bagus syarikat Supergrade ni, dia bagi dalam bonus maintenance ni, kita ada lagi 4 jenis bonus tuan-tuan dan perempuan. Memang dahsyat. Total bonus kat sini kan, memang saya tak boleh nak cakap lah. Memang sangat banyak. Okay, next. Kalau kita tengok kat sini, kat situ dia dah ada 11 jenis bonus dah tau. Dah total tu dah 11 bonus dah. Okay, next. Tuan Edi. Ni bonus shopping mall. Bonus shopping mall ni pun memang sangat-sangat best. Orang shopping, lolo tu bonus tu naik. Untuk bonus shopping mall lah, dia tidak tangguh lah. Kalau bonus maintenance, network kita maintain, dia akan masuk pada 1 bulan kan. Bonus shopping mall, network kita beli kopi 10 ke, dia belilah krim 5 ke, dia belilah SG9 7 ke. Bonus masuk lala tu. Paling jahat, premier boleh makan 20% sampai jilat lantai. Kalau orang pakai master boleh makan 10% sahaja. Kalau basic sedih boleh makan 5%. Kalau kata package startup, lagilah keluar air mata darah, apa pun tak dapat. Kalau bawah dia shopping. Rugi. Okay, tapi orang premium memang syok Sebab apa tahu? Dia boleh generate income tanpa sangka-sangka. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kat active wallet kita, tiba-tiba naik bonus, tiba-tiba naik bonus. Sebab apa tahu? Sebab bonus daripada shopping mall yang network kita purchase. Dekat dia punya sistem dia. Alright? Okay, next. Ini bonus yang ke-12. Okay, next. Ini potensi pendapatan boleh tengok sendiri. Oh, okay. So next. Okay, lifetime reward. Lifetime reward ni memang bonus yang betul-betul terpelanting. Yang dapat, takat lo ni yang dapat, tak salah saya, adalah
Abang Sani dengan Kak Yati level yang dah ke-6 dah. Saya lah ni tengah fight level yang ke-6. Abang Sani, Kak Yati tengah fight level yang ke-7. Nah, antara yang tertinggi. Tapi sebenarnya dah banyak dah yang dapat. Antaranya macam kan, contoh Abang Jo, Abang Harun, Zul, Fiza, Kak Cik Ta kita baru-baru ni pun dapat. Tok Lan kita baru-baru ni pun dapat. Banyak. Banyak Haji, banyak geng-geng Temeloh pun ramai yang dapat. Geng-geng Johor banyak dapat. Network-network saya sendiri pun dulu banyak yang dapat. Untuk lifestyle reward ni, saya anggap bonus yang memang terpelanting yang syarikat memang dia nak bagi kat kita, tanda penghargaan. Sebab apa? Kita fight. Jadi company bagi reward kat kita. Total dia saja 50% tuan-tuan dan perempuan. Dan yang last sekali, bonus yang ke-14 adalah bonus rank reward. Untuk rank reward ni memang best sangat, awesome yang kita dapat. Pada saya, fasa tahap pertama ni biasa saja kan. Sebab apa? Kita dapat makan-makan dengan pihak-pihak tertinggi, orang company, dengan CEO, Posmo, CDO, co-founder kan. Kan? Kemudian kita akan dapat pin. Hal tu biasa, pada saya biasa. Tetapi tetap reward untuk kita. Kita kena bangga. Tapi reward yang fasa kedua, rare. Sebab dia ada tabung kereta. Dan hujung-hujung, dia ada lagi tabung rumah. Kemudian dia ada bukan global, group sale bonus. Dia ada group sale punya bonus. Yang ni nak dapat, dia ada syarat-syarat dia, kelayakan dia, kita kena buat income berapa total, kita kena maintain income berapa, tetapi yang bagus dia syarikat kita ni, dia tidak turun pangkat dan sekiranya untuk tabung kereta pun sama. Saya bagi contoh, katalah saya dah duduk dekat, ataupun saya ambil lah, Tok Lan dah duduk dah dekat Global Ambassador. Contoh, tiba-tiba income turun sikit. Tabung kereta layak dah dapat kat situ. Kalau company lain memang tak layak lah nak dapat. Tapi kalau di Supergrade ni, jika di Supergrade ni turun sikit income pun dia tetap bagi kat kita tabung kereta bertepatan dengan berapa kita punya pendapatan. Bagus tak bagus? Jadi kalau kita dapat sebulan 2,000 tabung kereta, siapa nak bagi? Ada company lain tak dapat? Ada company lain tak bagi? Ada company lain yang kalau bulan tu tak hit, kita kena fight pula 3 bulan hingga 6 bulan untuk nak dapat pula tabung kereta. Memang mampu. Saya pernah buat lah dengan company international. Syarat dia sangat ketat. Syarat terlalu bersyarat, susah nak buat sebab tu tak ramai orang buat. Tapi kalau kata company kita di Supergrade ni, kita tak buat, kita tak teruskan buat, sangat-sangat rugi. Kerana apa? Opportunity tu banyak sangat, reward banyak sangat, bonus best sangat. Okay? Jadi saya kira itu 14 bonus yang saya ni pergi secara servis daripada bonus yang ke-7 sampailah bonus yang ke-14. Kalau nak belajar lagi detail lagi, nanti kita boleh hadir kepada training-training yang dianjurkan oleh pihak syarikat. Tuan-tuan dan perempuan, syarikat kita sangat bagus. Kerana apa? Hari-hari kita ada aktiviti. Zoom pun ada, kalau kata tak Zoom pun ada, nak buat offline pun boleh, nak set appointment bagi tahu sahaja kan. Home party pun ada, macam contoh hari Sabtu Ahad ni kita ada buat home party, ada yang dekat Johor, ada yang dekat Kelantan, Terengganu, ada yang dekat Kuantan kita buat. Jadi rebutlah peluang untuk buat, untuk hadir, untuk menggunakan sepenuhnya masa anda untuk menyebarkan Supergrade ni tuan-tuan. Sebab apa? Ramai lagi yang tak tahu peluang bagaimana nak menjana income di Supergrade. Ramai orang nak ubah hidup tetapi ramai orang yang takut-takut kerana dia tidak mendapat penjelasan yang tepat ataupun dia dimomokkan dengan perniagaan yang dulu-dulu. Kan? Contoh dulu-dulu orang nak buat berniaga. Buat networking. Sepatutnya boleh start APK kecil tapi kena start sampai 30,000, 40,000. Kena buat loan. Dimomokkan hari ni dekat Supergrade RM180 pun orang boleh buat berniaga. Jadi apa nak takut? Risiko ada tak? Tak ada.
Kakak lo ni tak ada lagi yang tiba-tiba masuk RM180. Dia tak buat, tiba-tiba mati sebab dia tak buat berniaga, tak ada. Sebab apa tau? Sebab dia dapat produk. Ada produk kat tangan. Bila ada produk kat tangan ni, cara kita blend dalam perniagaan pun, kita punya happy kita pun, seronok kita, confident kita pun, Alhamdulillah, lain macam. Okey? Jadi, saya kira sampai di sini saja perkongsian saya pada malam ini. Kalau ada soalan, insyaAllah saya boleh buka soalan. Kok nak tanya apa-apa. Kalau tak ada soalan, saya serahkan kembali kepada Tuan CDO kita yang sangat helper, sangat membantu kita untuk market-market Malaysia ni. Co-founder kita ni tak payah cakap lah. Dia memang dah level menjelajah international yang terkini Filipin. Kan? Kalau kata kita tak gunakan, kita tak buat marketing untuk diri kita, Cipta seorang ya yang buat marketing untuk diri Cipta dengan Tok Lan. Rugi tak kita? Kita rugi. Jadi hari ni tanya diri kita sendiri, kita nak berada di kalangan orang yang beruntung ke yang rugi, kita tanya diri kita sendiri. Peluang cukup luar biasa, ambil peluang ni kita buat sesama, insya-Allah. Dipuji kita tak kaya, dikeji kita tak mati, kita berjuang sampai jadi dekat super great ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Puan Tina. Kak, Sama. sebelum tu Ya. kita nak tanya. Akak dah bersama dengan Supergrade ni yang betul-betul gerak berapa bulan dah? Berapa lama dah? Kak yang betul-betul gerak ni 10 bulan ya, Edi. 10 bulan. Okey, 10 kalau bulan. tak Sebab kalau kau tak ingat kak bermula pada bulan 5. Tapi Mhm. kak bergerak betul-betul pada bulan 7. Okey, so kalau tak 7 kira macam tu. Kak, dalam tempoh 10 bulan ni berapa dah akak dah collect dekat Supergrade ni? Kak buat dah lebih, okey, 250,000 ada dah. 250,000 Hmm. dalam tempoh 10 10 bulan. bulan. Hmm. InsyaAllah. Kita target Luar insyaAllah. biasa, Edi. Luar biasa. Kita target Sangat luar biasa. kita target Kak hujung Rugi, tahun ni. rugi. Rugi Hujung tahun ni siapa kita yang target tak jadi buat. jutawan. Rugi siapa yang tak buat. Yang mana orang baru masuk dalam ni, tolong kontak orang yang bawa anda, ambil peluang buat. Banyak orang-orang yang hebat dekat dalam Zoom ni pada malam ni. Banyak orang yang bagus dekat dalam Super Great ni kan, yang anda takkan dapat kat tempat lain. Culture dia macam dengan family. Sangat-sangat anda takkan dapat kat tempat lain. Betul. Tak kedekut ilmu, sangat family, sangat ramah. InsyaAllah anda jumpa kan nanti anda akan rasa ramahnya Tina ni. Macam itulah. Okey, so terima kasih Kak Tina. Okey. Alright, Sama. baik. Jadi kita dah sampai ke penghujung kitanya program kita pada malam ini. Jadi besok jangan lupa program bersama dengan saya. Okey, pukul 9.30 malam. InsyaAllah. Besok saya akan kupas lagi okey tentang kenapa anda perlu bersama dengan Supergrade, kenapa produk Supergrade dan kenapa pelan pemasaran Supergrade ni adalah pelan yang terbaik di dunia. Bukan Malaysia di dunia. Jadi saya tak nak buang masa lagi. Okey, kita jumpa anda pada besok hari pukul 9.30 malam. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi Kejap. wabarakatuh. Ya. Kejap tadi. Kak Tina nak ingatkan, okey, untuk hujung minggu ni, Ah, kita ada buat home party tau. Kita ada buat home party dekat Johor Bahru. Okey, okey. kita juga Alright. ada buat home party dekat, tak salah Kak Tina, dekat Kelantan, Terengganu ataupun Kuantan. Itu Abang Harun dengan Abang J yang buat. Jadi, Okey. ramai-ramailah datang, yang mana yang nak datang, nak hantar orang ke apa ke, ataupun nak saya bantu untuk turun appointment, tolong bagi tahu kat saya, insyaAllah saya akan bantu. Besok Okey? saya akan dalam saya punya slot kat ujung tu nanti saya akan tunjukkan lah poster-poster Yes. program kita sepanjang minggu ni. Ya, betul. Jadi kita nak ramai-ramai. Ramai-ramai. Sekarang ni kita memeriahkan Super Great tengah nak pergi ni. Sayang kita tak Allah. betul-betul, insyaAllah. Baik. Okey? Alright. Okay, Nasal Kak. Thank you very much.